Cepatnya diorang baca ni. Aku pun ambil masa berjam-jam, satu hari baca. ChatGPT. Tak ada lah mungkin. So mungkin sila ringkaskan. Tapi kan laporan tu dah memang ada ringkasan kan. Kat belakang ke tu. dia baca ringkasan saja. Okay. YB antara yang awal-awal membingitkan isu ni lah. Dan kemudian benda ni bukan antara yang awal-awal. Memang awal. Memang paling awal. Jadi yalah, YB pun artikel dalam website YB pun masih ada sekarang dan betul banyak lah tentang tamu haji ni. Bila YB baca RCI ni, macam mana YB dissect ataupun senang orang kata apa yang ada dalam RCI ni sebenarnya? Sebenarnya kau nak suruh aku bantu ialah orang ramai yang menuntut yang tidak membaca dan ringkaskan chapter by chapter lah kan. So dia kena ada latar belakang dia lah, sebab saya ingat dia ada saya rasa ada sepak terajang politik juga ni. Dan yang ini juga yang saya rasa dia jadi bahan lawak tau, kerana ahli politik ni dia bertukar-tukar pendirian mengikut masa, tapi dia tak sedar dia tinggalkan digital footprint tau, kan? Jadi soal pasal tabung haji ni, dia sudah tentulah saya mula-mula bawanya tahun 2015, akhir tahun 2015. Dan sebabnya ialah kerana kita ahli parlimen kan, dan ada satu surat daripada Gubernur Bank Negara masa itu, Tan Sri Zeti Akhtar. Saya ingat dalam bulan Disember 2015 kan. Dan surat itu dengan jelas raise the red flag lah kepada tabung haji, bahawa result-nya telah negatif kan. Jadi aku tanyalah tabung haji secara terbuka lah kan, masa itu kenapa result negatif gini-gini. Masa itu tabung haji yang jadi mangsanya ialah CEO tabung haji lah, Tan Sri Ismi semasa tu kan. Dia pergi jawab dan dia basically kata aku bohong lah. Dan cari pasal lah aku. Yalah, kok kita betul bohong kan? Kita berdasarkan apa yang Bank Negara cakap kan. Jadi saya pun pergi mula semak penyata kewangan tabung haji 1 tahun demi 1 tahun lah. Memang betul 2014 tu, masa itu yang baru keluar penyata kewangan di audit tabung haji adalah yang terakhir ialah untuk tahun 2014. Disember 2015 tu penyata kewangan 2015 tak keluar lagi kan. Jadi dan aku pun pergi buat unjuran. Kalau berdasarkan yang ini semua ni 2015 pun akan negatif jugalah, sebab 2015 itu masa 1MDB meletup. Jadi bila 1MDB meletup, bursa masa tu crash kan. Jadi dan tabung haji memang banyak exposure kepada saham-saham equity holding dia di bursa lah kan. Jadi di situlah bermulanya pasal tabung haji ni kan. Jadi lepas itu dia jawab, dia menidakkan aku jawab. Lama-lama dia tangkap aku. So menjelang rasanya dalam 3 bulan selepas saya mula mendedahkan dan bertalu-talu tanya dan tunjukkan laporan ini memang negatif kan, jawapan dia kononnya tak betul kerana kita ada aset banyak kan. Jadi saya tunjukkan ialah aset tu sebab secara akaunnya dia masukkan aset Bank Islam ke dalam penyata kewangan tabung haji. Aset Bank Islam itu tidak cair kerana dia ambil duit daripada penabung kan. So bank the way bank works kan, orang menyimpan wang dalam bank kan. So itu jadi liability tau. Dia jadi pemiutang payables kan.
Pemiutang ke penghutang? Pemiutang kan? Pemiutang. Creditor is pemiutang kan? Dan dengan duit tu lah, maka dia pergi buat pelaburan lah, dia ada aset. So, your asset dalam bank Islam tu actually is not liquid kerana you cannot you have to meet a certain reserve requirement sebab you berhutang dengan duit orang tu kan. Tapi tabung haji masa tu menjawab, oh tengok ni kita ada aset banyak. So when I go line by line, cakap, but majority of your asset yang besar itu ialah sebenarnya aset bank Islam. So it went on and on lah, and then cari pasal dengan aku lah kan. So as they continue doggedly refuse benda-benda ni, dan kita mula tunjukkan lah sebenarnya hibah ataupun dividen yang dibayar itu pun sebenarnya tak sustainable. Kerana dia dah jadi Ponzi scheme. Nanti kita ulas lagi panjang lah, kerana skim Pak Mantelo. Sebenarnya dia dah jadi skim cepat kaya. Sebenarnya menjelang tahun 2015 tu dia dah jadi skim cepat kaya kan, yang itu juga turut disentuh di dalam RCI ini, tapi nanti kita huraikan kan. Sehinggalah saya didakwa semua kan. Jadi PH ambil alih tahun 2018. Yang ini latar belakang yang tak masuk dalam laporan ini. Berbalik kepada soalan asal usul RCI ini. Pandangan, sebab saya tak ada dalam politik masa itu. Saya di luar lompat-lompat kan masa itu kan. Aku mana ambil tahu pasal dia orang bising apa pasal tabung haji tahun 2019. Tengah jogging. Tengah jogging kan. So akhir tahun 2018 maka usaha untuk memulihkan tabung haji ataupun yang sekarang ni kita semua tahulah dia bailout yang bernilai lebih kurang 30 bilion kan. Dan dia ada surprise, dia ada ujung sekali, bailout itu dah melebihi 30 bilion lebih lah, lagi tinggi lah. Nanti kita kira jumlah bailout sebenar kan. Dan dia berlaku di bawah Madani kan. So bailout itu dibuat secara tergesa-gesa di akhir tahun 2018. Dan kita akan kupas secara terperinci lah. Daripada itulah wujudnya UJSB kan. Jadi semasa itu Najib, Lim Sian Si, semua geng-geng UMNO dan juga PAS ni beria-ia sebarkan bahawa PH telah jarah tabung haji. Aset-aset tabung haji telah dilelong, diberikan kepada China semua kan. Jadi yang lawaknya pasal RCI tabung haji ini, kalau tengok balik masa perbahasan di Parlimen, saya ingat Jun 2019, Jun or March, I think it's Jun 2019 lah kan. Yang beria-ia ketuk meja minta RCI ni ialah UMNO dan juga PAS. Dan yang ini kita pukul rata sekarang ni, UMNO PAS kena, PH pun kena kan. Yang beria-ia kata RCI tidak diperlukan ialah Mujahid Yusof Rawal. So sekarang Mujahid Yusof Rawal kata berterima kasihlah kepada aku. Kan? Perangai manusia ni kan, dia lupa sebenarnya ada digital footprint. Jadi itu menjawab kenapa ini masing-masing netizen kan, yang PH, yang PN, yang BN kan, yang PN tu kata si RCI ini ditubuhkan semasa pentadbiran PN. Kononnya nak menunjukkan dia nak apa nama ni, dialah yang menyelamatkan tabung haji kan. Tapi alhamdulillah kerana ahli-ahli Suruhanjaya Diraja ni semua luminaries kan. Dan apa nama ni, Tun Raus pun ada, Tan Sri Rashid pun ada. Saya ingat bekas KSN dulu Tan Sri Syamsuddin Osman kan ada. Dan Tan Sri Rashid continue sekarang lah sebagai pengurusi tabung haji kan. Bila laporan itu disiapkan, dan itu kali pertama saya baca secara cepat. Dia tebal kan, so saya baca, dan dia tidak disiapkan dalam format inilah, dia more on text dulu. Kali pertama saya baca, saya tak ingat itu akhir 2022 ke ataupun awal 2023, sebab laporan
RCI ni siap dan dibentangkan siap Ogos 2022 kan. Tapi sebelum keputusan sama ada nak umum, nak dakwa, semua tu mestilah keputusan kabinet. Jadi sebab itu saya ingat ia adalah antara kabinet yang terawal lah. Dan bila saya baca tu, saya gelak lah, because itu yang saya kata, saya adalah antara orang yang paling gembira lah kalau RCI ini disiarkan masa itu pun. Sebab dia mengesahkan, satu sebab aku accounting student kan, dia macam buat exam lah. So cuma keputusan exam aku tu dapat 6 tahun kemudian aku macam yes, jawapan betul. Kan, ini dapat markah baik punya ni kan. Sebab unjuran semua analisa kewangan tu dia tak banyak beza daripada apa yang saya kira akhir tahun 2015 2016 dulu kan. Tapi memang keputusan pada ketika itu saya faham lah. Dan saya tahu Datuk Seri Anwar faham perasaan saya. After all, saya seorang je yang didakwa di mahkamah oleh kerana mendedahkan tabung haji ni kan. Yang ini juga yang BN buat tuduhan daripada dulu sampai sekarang lah. Nanti kita jawab lah fitnah-fitnah BN tu dan sebagainya. Tapi satu perkara yang selalu diulang-ulang, kononnya aku dilepaskan daripada tabung haji, daripada memfitnah tabung haji kan. Jadi sebab itu laporan RCI ni, sebelum pun kita masuk ke dalam butiran-butiran yang ada, kalau kita tengok garis masa menjelang akhir 2018 itu, kerajaan memang dah sedia maklum apa yang aku sebut semua tu betul. Dan masuk 2019 tu memang dah jadi keputusan kerajaan pun untuk bail out. Semua tu dah berlaku dah. Jadi pendakwaan 2019 sebenarnya nak dakwa aku macam mana? Memang yang itu. Dan yang saksi utama tabung haji, CFO dia, Datuk Rozaidah kan, dia pun dalam tindakan tata tertib tabung haji, internal investigation, DI dia lah, disciplinary inquiry, recommendation buang. Jadi kalau pergi pun buang masa je, memang confirm lepas, dan itu akan memanjangkan cerita tabung haji. Saya tak pasti apa pertimbangan yang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara masa itulah, tapi dia orang memang tarik dan memang digugurkan lah. Wabi tak ada apa-apa communication apa-apa tu? I don't know, I can't remember my lawyer kan. Aku tahu lah kes banyak kan, so benda tu diserahkan. Cuma satu hari tu memang Jabatan Peguam Negara, Pendakwa Raya menarik balik. Then by now we know lah, because masa tu saya di luar kerajaan, di luar politik. I don't know what happened. Cuma saya seperti biasa yakin, okey lah, kita pergi ke court, kita tunjuk semua ni kan. Cuma by now the timeline tu nampak jelas lah. By that time, masa perbicaraan dan juga bila dia dah bail out itu, dah ada macam-macam laporan yang mengesahkan memang result itu negatif kan. Jadi because of that, dan saya ingat itu salah satu sebab kenapa Jabatan Peguam Negara dan Pendakwa Raya menarik balik dakwaan lah. Jadi itu sebenarnya asal usul Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji ni, yang besar kemungkinan bermula dengan permainan politik juga. Kerana BN dan PN, maksudnya UMNO, PAS dan Bersatu masa itu beria-ia nak yakinkan rakyat bahawa semua yang saya sebut dulu pasal kepincangan dalam tabung haji itu adalah fitnah. Kemudian nak tunjukkan bahawa bila PH ambil alih, PH melelong, menjual, merosakkan tabung haji. Tapi Alhamdulillah kebenaran itu keluar lah. Dan sekarang ni PH seronok lah. Tapi PH jangan seronok sangat kerana dia, saya tak rasa banyak budak PH baca ni. Sebab kalau dia faham, bila dia baca ni, dia akan terfikir, alamak ni double edge sword ni dengan kita kena ni. Okay. Baik.